Mungkin ini ETB terakhir aku untuk set Crown Zenith. Jadi kalau kau nak tahu boleh tak aku dapat 2 kad yang selama ni aku cari, kau kena tengoklah video ni sampai habis. Okey? Hola, bersama aku Ikan Jaga Josli. Apa khabar semua? Aku harap korang sihat. Dan macam kau tahu, hari ni adalah boleh dikatakan episod-episod terakhir sebelum aku berhenti seketika untuk membuat lagi video Pokemon. Macam yang kau tahu set Pokemon pun sekarang ni harga dia agak gila, agak mahal. Dan seterusnya macam nak cakap dan aku punya bajet pun dah tak banyak macam dulu-dulu boleh beli macam-macam. Sekarang ni pun bajet sangat sikit dan masa tak ada sangat. Jadi aku rasa aku perlu berhenti seketika untuk buat channel ni. Jadi biasa ini adalah antara episod-episod terakhir lah untuk korang layan channel aku. Kalau aku sempat pun aku akan buat video short, satu hari satu pack ke, sampai channel ni betul-betul boleh monetize, buat duit orang kata. Sampai sekarang channel ni memang tak boleh buat duit lagi. Dan aku pun macam nak cakap harga set Pokemon memang agak mahal. Dan sekarang ni pun aku buatlah seperti aku janji sebelum ni aku kena buat hunt. Sebab dekat Crown Zenith ni aku kena hunt Jadi sebab tu aku masih buka lagi satu ETB. Walaupun ETB ni sekarang ni harga dia ada yang jual 1,500 hingga lah harga 1,200. Jadi aku ni adalah koleksi yang aku ada. Jadi hari ni aku akan buka dan supaya kau enjoy. Sebab kita sekarang ni tengah memburu masih memburu lagi. Walaupun aku dah berhenti lama untuk Crown Zenith, tapi kita nak memburu 2 kad saja yang sangat penting bagi aku. Sebab aku nak completekan aku punya Vista punya collection. Kalau ikutkan kalau beli murah aja sebenarnya. Dalam Zamazenta dengan Charizard tu tak habis RM100 pun. Tapi kita ambil risiko untuk buka box yang dah bernilai harga RM1,000. Dan box ni pun tak silap aku keluar dalam tahun 2023 macam tu. Lebih kurang dah 2 tahun macam tu lah 2-3 tahun macam tu. Jadi tanpa masa, jomlah kita buka satu ETB Crown Zenith yang terakhir Ni je aku mampu untuk buka kali ni. Jadi jomlah kita buka Crown Zenith Elite Trainer Box. Jom kita buka, jom. Okay, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka satu ETB daripada Crown Zenith. Ni aku rasa ETB yang terakhir. Kalau lepas ni kalau aku nak hunt pun mungkin aku try cuba cari single kalau jumpa. Atau aku mungkin buka box-box ETB lain. Tengok macam mana keadaan. Tapi ini ada ETB yang terakhir untuk aku buat video. Jadi aku tak nak buang masa. Jomlah kita buka ETB daripada Crown Zenith, okey. Kalau nak buka ni harga dia sekarang ni 1,500 hingga ke 1,200, agak mahal Masa aku beli dulu dalam RM300 saja. Jadi macam biasa kita buka lah dia orang punya ni cover ni, okey. Dan place guide dia. Aku nak tunjuk kau kad yang aku nak cari ni hanyalah 2 kad sahaja. Yang aku rasa harga dia tak habis 100, tapi kita ambilkan risiko untuk beli Zamazenta Vista. Bukan beli, aku guna collection aku yang ada sebelum ni aku beli. Kalau aku nak beli sekarang mungkin harga dia sangat tinggi. Dan Charizard Vista, 2 kad saja. 2 kad saja, okey. Jadi masa era Sword and Shield kau akan dapat 10 booster pack, okey, untuk holiday set. Ni holiday set terakhir daripada era Sword and Shield. Pack dia pun agak lama kau tahu dia punya pack ni kita boleh nampak dalam dia punya dah lama ni. Aku simpan ETB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai boleh nampak dalam plastik dia. Guys, okay, kalau kau tahu bila dia keluar ETB ni pada tahun 2023, maksudnya dah 2 tahun lah, 2-3 tahun jugalah. Aku tak tahu bila aku upload video ni, okay. Dan dalam dia macam biasalah aku dapat dadu Vista marker ni. Lepas tu aku dapat promo card promo card ada bengkok sikit, Lucario Vista. So akan dapat divider Lucario, okey. Dan kau akan dapat code card. Kalau kau nak code card boleh ambil. Kita dapat sleeve dan kita dapat energy bar, okey. Itu sahaja yang kau boleh dapat dalam ETB ni. 10 booster pack macam aku cakap, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Jadi kita buat macam ni supaya dia random. Ada 2 team kanan dan team kiri. Kau boleh pilih team, nak team kanan atau team kiri. Dan aku adalah team kanan, jadi kita buka team kiri. Kita tengok pad kiri pun nampak dalam Okey, plastik dah lama Jadi bila dah lama ni macam tu lah. 4 kad zaman era Sword and Shield 4 kad. Okey, kita tak tahu apa yang ada dalam set ni. Aku cuma tak nak yang tak nak kalau ada dapat tu rezeki lah. Tapi aku cuma nak 2 kad tu yang kalau kau tanya aku harga dia berapa, sangatlah tak masuk akal untuk kita buka box yang berharga 1000 lebih ni. Okey. Yang Goose Switch tak ada apa yang mega. Kita dapat River Solo Switch saja untuk pack pertama. Kita pergi pack yang kedua. Nampak dalam tahu kenapa boleh nampak dalam. Kod kad 4 kad dari belakang, bukan satu kad Kalau satu kad Era Sky Violet, Mega Evolutions, okey. Itu satu kad dari belakang saja. Kita ada Lost Vacuum, kita ada Lyron, kita ada Cherubi, kita ada Starly, Switch, Execute, Elmoga. Kita dapat Diancie. Time ni dipanggil Trainer Gallery, bukan IR. Dan Snorlax. Nampaknya satu hit kita dapat. Okey, satu hit kita dapat. Aku tak tahu mak. Mungkin aku tak bawa sleeve ke. Aku pun lupa nak bawa sleeve. Jadi tak apa. Kita letak tepi dulu. Diancie. Hit pertama kita. Teruskan pack nombor 3 kita. Macam kau tahu, set ni dikeluarkan pada tahun 2023. Jadi era Sword and Shield. Sekarang ni kita dah masuk era Mega Evolutions. Hampir, kalau aku upload tahun 2026 mungkin dah 3 tahun. Tapi kalau aku upload masih 2024, baru 2 tahun saja. Okey. Kricketot, Chatot, Lyron Reverse. Dan kita dapat Patron V. Okey. 2 hit untuk tim kiri. Hit setakat ni agak biasa, okey. Kita buka pack yang keempat, okey. Kod kad 1 2 3 4. Aku beli masa ni time ni set ni antara tengah fresh lagi lah. Masa tu orang kata keluaran pertama masa tu aku borong ni, aku ingat lagi masa tu bertiga, aku beli 2 carton masa tu. Masa tu 2 carton tak adalah macam sekarang ni harga mahal. Riolu, Wild Reverse. Dan aku ada buat live masa tu, buka banyak. Dan live tu korang boleh check lah, cari lah dekat live tu macam mana. Memang best lah, epic masa tu. Sebab harga baru 200.5 Paling mahal lah, ada berlaku lah paling mahal pun 300 Bukan macam sekarang. ETB holiday set boleh cecah 600-700 macam tu. Shamey, Friends Insulin Carbon High, Young Goose, Sherby, Starly, Switch, The Cute, Digging 2 Reverse dan Luxury sahaja. Supaya 2 hit daripada tim kiri. Dan kita balik kepada tim kanan. Ada 5 pack juga. Dan kita buka pack pertama kita ni. Kod kad macam biasa 1, 2, 3, 4. Kita bawa ke depan. Kita mulakan dengan Energy, Sluzzy, Dusclops, Metang, Love This, Chatot. Sama era Sword and Shield bagi aku antara set paling best masa tu. Bidoof. Kita ada Holo Energy dan kita dapat Scizor Holo Energy. Masa ni border masih kuning lagi. Kita teruskan pack yang seterusnya. Pernah sekali tu aku buka untuk era era Sword and Shield ni, Crown Zenith. Time tu aku katakan 10 pack 8 hit. Dia dapat 2 pack saja tak ada hit Kadang-kadang dia ada keluar double hit sebenarnya. Sangker, Coughing, Oddish, Bidoof Reverse dan Like a Rock. Kalau tak ada hit, 3 pack terakhir kita tengok. Cuba aku nak Charizard ataupun sama Zenta Vista, dapat 1 pun jadilah untuk dalam ni. Yang lain tu tapi sebab aku kalau boleh nak han lah daripada kita beli single Switch, Snorunt, Larvista, Tangela,
bulk toy. Kita dapat meal tank. Trainer gallery. Tak ada apa, bidet signature saja. Nampak satu hit. Pack yang seterusnya. Code card macam biasa 1, 2, 3, 4. Meal tank, Trainer gallery, Lyron, Francino, Gloom, Meowth, Welmer, Shinx, Cropish, Pawniard. Kita dapat Raihan. Orang panggil dia macam double hit. Branded Raihan ni dipanggil sebagai macam alternate art dalam ni. Dan satu tim kanan menang lah. Dapat satu macam alternate art. Darkness, Great Ball, Graveler, Rare Candy, Seed. Kita ada Rock Ruff. Kita ada Aaron, Riolu, Starly. Kita dapat Table, Trainer Gallery dan yang ni alamak teruk dia ni. Ni tadi holo, yang ni adalah macam secret rare fighting energy tapi sangat centering, sangat teruk. Jadi memang tim kanan menang sebab kita dapat 5 hit, yang ni 2 hit saja. Jadi tak ada dapat vista yang aku nak. Itu sajalah video untuk hari ini. Kita jumpa lagi episod akan datang ataupun episod akhir dalam channel ni. Setakat ni aku plan ada episod 100 saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.